Kumpul mainan, kumpul kenangan. Hari ni kita nak cerita pasal Papa Zola The Movie. Saya Papa Zola Junior Aidin Ibrahim. Saya dah tengok dah Papa Zola The Movie. Cerita ni pasal Papa Zola. Dia nak kumpul duit pergi bercuti. Papa Zola dia kira duit tak cukup. Kata Mama Zila cakap, tak apa, cuti dekat-dekat je. Saya suka movie ni sebab suka tengok Papa Zola. Papa Zola kerja kuat sangat nak cari duit. Lepas tu ada orang jahat. Pipi juga kena colik. Lepas tak, Papa Zola dia termasuk dalam geng. Jomlah tengok Papa Zola The Movie 11 Disember. Best sangat tengok Papa Zola The Movie. Best sangat. Jom tengok, dapatkan tiket Papa Zola. Tengok malam ataupun pagi. Sekarang kita nak buka figura Papa Zola. Dah. Ni dia tulis Papa kat sini. Betul lah. Ni dia punya tali pinggang P. Ni dia punya bahagian belakang rambut dia. Papa boleh pakai bazooka ni tembak. Kata dia boleh tembak. Piu 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 piu. Tembak korang. Piu piu piu. Akulah Papa Zola, musuh kejahatan, kekasih kebenaran. Piu 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 piu.